Ramai fikir bila harga emas naik, masa itulah paling sesuai untuk jual. Betul ke? Contohnya, Gold Bar 250 gram. Kalau anda beli pada Januari 2024, harganya sekitar RM81,000. Hari ini, kalau anda jual semula kepada Public Gold selepas tolak spread 6%, nilainya jadi sekitar RM95,000. Itu bermakna dalam masa kurang 1 tahun sahaja, keuntungan bersiar anda sudah sekitar RM14,000 atau 17%. Nampak lumayan. Tapi persoalannya, adakah setiap kali harga emas naik anda patut jual? Sebenarnya, emas bukan saham, beli murah, jual mahal. Fungsi emas lebih kepada simpanan jangka masa yang panjang, bukannya spekulasi jangka pendek. Jadi, pastikan anda hanya jual emas dalam 3 keadaan sahaja. Pertama, bila anda sudah capai matlamat simpanan, contohnya untuk berkahwin, tunaikan haji atau persaraan. Yang kedua, bila anda nak tukarkan emas kepada aset yang lebih baik seperti tanah untuk kebun buah ataupun rumah homestay yang boleh memberi pendapatan pasif. Dan ketiga, bila berlaku kecemasan, contohnya bila simpanan tunai anda habis atau bila perlu mula hidup baru di tempat lain akibat pergolakan negara. Selain daripada itu, sebaiknya terus simpan emas anda kerana nilainya makin lama makin tinggi. Ingat, emas bukan untuk diniagakan setiap kali harga naik, tapi untuk dijadikan simpanan kekayaan jangka masa yang panjang. Kalau anda nak mula simpan emas atau alihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas Public Gold, dan nanti saya akan bimbing anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.